Mana Samsung Galaxy S8 aku ni? Hari tu datang parah itu. What? Dah sampai. Guys, dah sah. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul. So, without any further ado, jom let's unbox this Samsung Galaxy S8. Aku sangat-sangat teruja sebab aku decide untuk beli smartphone ni dalam dekat 2 minggu. Dan sebenarnya aku lucky dapat sale dekat Lazada. Aku beli dengan Tesco. Beli dalam Lazada tapi under Tesco. Dan satu benda yang paling aku takut sekali, aku nampak news Samsung Galaxy S8 ada masalah tint screen. Dan kalau korang tak tahu apa itu tint screen ni dia AMOLED, satu masalah AMOLED display di mana tak semua color dia sama. Macam screen tu jadi merah. So aku nak pastikan yang ni tak ada tint merah tu. By the way, suka tak aku punya new setup untuk unboxing video? Nice Betul ni? tak nampak macam Samsung pun. What? Yes. Apa ni? Definitely not important. Not important. What the hell? Let's jump right into it. Ada tak korang yang sudah beli Samsung Galaxy S8 ataupun S8 Plus? Model yang aku beli adalah Samsung Galaxy S8. Bukan sebab aku tak suka Samsung Galaxy S8 Plus, tapi masa aku tengah decide nak pilih color, aku pergi dekat Samsung store yang terdekat iaitu Maidin Gombada. Dan aku dapat rasa yang dia punya screen terlalu besar dan untuk capai fingerprint scanner tu macam tinggi sangat, terlalu tinggi. Tangan aku ni, jari dia boleh kata panjang. Aku pun tak dapat nak reach fingerprint scanner tu. Biasanya aku senang je nak capai. Tapi Samsung, macam mana kau decide kau punya fingerprint scanner? Please. Belum pakai lagi dah rent kan? So guys, this is it. Baru perasan dia punya kotak dia cantik Nampak tak? Besar. Diedarkan oleh Samsung Malaysia Electronic SME Sdn Bhd. Dan ini adalah Southeast Asia market only. Dan kalau korang tak tahu, Samsung Galaxy S8 ni untuk Asia, yang korang tengok dia memang advertise dia guna Snapdragon 835, tapi untuk US only. Iklan tu untuk US only. Dan to be honest, aku sangat kecewa sebab dia tak letak Snapdragon 835. So jom kita buka. So let. Nak aku baca tak belakang ni? Tak penting. Kalau korang nampak, ini 64GB. Actually ni je pilihan yang ada. Kalau ada yang lagi tinggi, aku takkan beli sebab dah ada dedicated SIM card pula, memory card kan. So we don't need to buy the higher model. Dia suruh aku buka macam mana benda ni? You slide kot. Macam mana slide? Akan tengah Know how I feel. Why would you Stop it. Get some help. Guys, I'm sorry. I'm such an idiot. Aduh. There. Cannot believe I'm that stupid. Oh my god. Wow. Siapa yang call? It's my mom. Sorry guys. Postpone sekejap. Hello? Guys, I'm really sorry about that. Kita tengah record. Tak apalah, it's your mom. It's always pick up your mom's call. Okay. Wow. Cantik.
my own Samsung Galaxy S8. Korang nampak tak? Sebab okay, baju aku dah gelap dah. Tak situ. Korang akan dapat kertas ni untuk tampal dekat luar kot. Dan open it up. Ni SIM eject tool. Apa lagi dalam ni? Quick start guide. Aduh, aku pun dah bertremble cakap English. Warranty card. Yes, ini ada warranty. Power brake. Ini voltage dia 5.0V. Adaptive fast charging. Memang perlukan fast charging untuk masa sekarang sebab kau tahu masa kau limited. Aku cakap tentang Apple. Dan kau akan dapat apa ni? USB Type-C converter dan USB-A converter. Kau akan dapat AKG earphone. Aku nak test AKG earphone ni sekejap lagi. So wait. Ni USB Type-A to USB Type-C. Oh, korang nampak. Ini USB Type-C, USB Type-A dan ini adalah USB Type-C. Sebab Samsung Galaxy S8 ini adalah model pertama Samsung S model menyokong Samsung pula USB Type-C. So, actually aku memang nak semua benda sekarang ni USB Type-C semua. Aku dah tak suka USB Type-A. Kau akan dapat mikrofon apa? Untuk telinga, kau punya padankan kau punya telinga earbuds untuk kau punya AKG earphone. So itu saja korang akan dapat. Ni dua benda ni yang kau tak perlu. Actually kau perlu yang ni, micro USB to USB. So tanpa melengahkan masa, jom kita letak dekat tepi dan kita open Samsung Galaxy S8. Packaging dia nice sebab semua malap hitam. Aku sebenarnya nak beli warna apa nama dia? Orchid Grey. Tapi Orchid Grey tu dia punya bezel ke? Frame warna silver. Aku tak suka sebenarnya warna silver ni. Dan last kali aku decide baik beli warna hitam. Apa nama hitam? Midnight Black, yes. Korang suka tak bunyi tu? Korang dengar tak bunyi tu? Yang depan pula. Okay. Wah, cantik gila. Jaga bahasa. Cantik weh. Lawa gila. Dan fingerprint magnets. Yes. Aku belum beli lagi dia punya screen protector dan juga casing. Lepas ni kita akan beli. Pukul berapa nak beli je? Malam ni tau. Lepas maghrib. Lepas maghrib tak? Kenapa? Boleh tak? Sorry lah kalau ada terdengar bunyi air ni sebab aircon aku dah bocor situ. Aku tak dapat elak bunyi air tu. I'm really sorry. So kita buka sekarang. Nampak tak? Ni Bixby button ke power button? Bukan, ni power button lah. Tengok. Kita pun dah, aku pun dah keliru mana Bixby button dan kenapa dia tak on? Baru on. Aku ingat tak apa. Aku ingat rosak tadi. Rosak aku baling ke? Apa baling-baling lah. Nampak tak? Dalam kamera. Android. Bagi aku setting jap. Checking network, software updates. Ada software updates ke? Aku rasa maybe update ni untuk relocate, disable relocate Bixby button. Kau kuat air je. Saya ambil benda ni. Kita tekuk sikit. If you are wearing glasses or contact, it's harder for the iris scanner to identify you. You can try removing them for better result. Aku pakai spek mata kot. Takkan aku nak kena iris scanner better. Oh, so dia ada dua sensor dekat sini. Iris camera dan proximity sensor. First time setup. Copy content from old device. Smart switch. Smart switch ni berguna sangat sebab
dia dapat transfer kau punya file daripada telefon yang kau yang lama kepada telefon kau yang baru. Senang lah, kau tak payah nak copy masuk dalam komputer, kau nak apa lagi, copy macam-macam stuff lah. So this is it, Samsung Galaxy S8. Dia tengah download benda sekarang, dan aku dapat lihat yang ni bukan first time aku tengok Samsung Galaxy S8. Aku teruja sebab aku betul-betul dapat sendiri Samsung Galaxy S8. Korang nampak kan banyak advertisement daripada Samsung nak promote Samsung S series ni. Dan semestinya aku pun termakan juga, sebab bukan, aku memang tahu apa kemampuan dia. Samsung Galaxy S8 antara yang aku paling tak boleh tahan tengok, dan aku terpaksa beli. Sampai macam tu sekali bila aku lihat skrin dia. Aku akan buat review tentang smartphone ni, Samsung Galaxy S8. Apa pengalaman aku dengan Samsung ni. Samsung, you are not disappointing me lah. Tapi pengalaman aku dengan Samsung setakat ni masih lagi baik. Tak ada masalah seperti crash. Bukan masalah apps crash, tu biasalah. Most iPhone pun crash juga. Apa yang korang nak tengok dan aku tekankan dalam aku punya review nanti, yang korang nak tahu sangat tentang Samsung Galaxy S8. Berbaloi tak untuk kau beli, aku akan beritahu korang. Tapi apa yang korang nak tahu sangat tentang Samsung Galaxy S8, korang boleh komen kat bawah. Sekarang aku nak pergi beli casing dan juga screen protector. Sebab, well, look at this thing. Nipis. Smartphone ni bukan nipis pun. Edge ni nipis, buatkan kau rasa tertipu yang ianya nipis. Kau buat kerja yang sangat bagus Samsung. Kenapa dia tampal skrin begini? Kenapa ya? Sekarang dah ada petak, nampak? Aku sorry Samsung, aku suka kau punya smartphone. Kalau kau hantar aku satu lagi bagus. Kalau kau hantar aku satu lagi bagus, tak payah aku beli. Anyway, sekarang kita nak pergi untuk korang nak ikut aku pergi beli Samsung casing ke? Nantilah aku akan buat vlog. Aku harap korang enjoy Samsung Galaxy S8 unboxing. Aku tahu macam mana setup aku ni tak berapa nak bersih sangat, dan aku harap korang enjoy. Aku tak nak buka depan kamera macam biasa sebab macam tak sesuai kan. So better kalau ada satu dedicated table lah untuk unboxing video. So aku nak tahu company mana yang ada jual Samsung Galaxy S8 punya casing. Korang boleh komen aku ataupun maybe message aku, email ke, so aku dapat beli, ataupun kalau korang nak sponsor pun boleh juga. So anyway guys, kalau korang enjoy video ni, please leave a like. Boleh tak kita dapat 500 like macam video sebelum ni? So macam biasa guys, stay awesome, keep smiling, leave a like and subscribe, and I'll see you guys on my next video. Kita beli casing. Postman ke GDEX baru saja balik. Aku beli screen protector ni untuk aku punya smartphone sebab aku tak dapat cari mana-mana smartphone ataupun kedai smartphone yang jual screen protector untuk Samsung Galaxy S8. Yang ada pun mahal dan dia macam gelas tapi dia tak melekat dekat skrin. Aku tak suka, sangat tak lawa. Aku rasa problem dekat S7H pun sama juga, susah nak cari screen protector glass. Dan aku rasa maybe untuk model curve screen ni macam ni memang kena pakai screen protector yang plastik. So better ada daripada tak ada kan. So let's just pasang.